Ayah tu tak bocor pun. Tak. Tengok motor ni kan. Kak, Ya. aku nak tanya soalan. Benda yang paling pelik pernah kau buat? Paling pelik. Okey, ini cerita kita je lah kan. Okey. Kita. Reject kau paling teruk lah. Kenapa? Bukan reject tu. Tapi dia buat apa? Kena. Welcome back to my YouTube channel Hakim. Apa-apa? Hackmo. Alright guys, so di video kali ini aku akan buat question Q&A. Soalan question and answer. Kita akan tanya dekat member kita. Soalan pelik lah. Tak seorang, 3 soalan. Kita tengok soalan diorang mesti berbeza dan mesti pelik. Apa pun, jom kita terjah dia. Let's go. Ya, saya. Okey. Ayah tu tak bocor pun. Tak. Tengok motor ni kan. Kak, Ya. aku nak tanya soalan. Benda yang paling pelik pernah kau buat? Paling pelik. Okey, ini cerita kita je lah kan. Okey. Kita je. Orang lain tak tahu. Dekat sini ada bukti yang aku bulan puasa aku pergi minum kat sini. Pukul 7 pagi. Tahun lepas. Tahun ni dah tak buat dah. Tahun ni tak ada pelik-pelik dah. Tak ada dah. Dah nak kahwin tak ada dah. Tak ada dah. Jangan tiru benda ni jangan tiru Dah 2026 dah. Jangan tak puasa. Puasa. Okay, jom kita pergi orang yang ke nombor 2. Benda yang paling pelik kau pernah buat tu? Paling pelik ni. Siapa ni? Paling pelik. Benda yang kau rasa benda paling pelik aku buat benda tu. Satu lah tempat kerja. Aku suka kacau menggap. Dia masak ayam, memang kacau dia. Kacau macam mana tu? Raba. Sebab apa? Sebab time aku masak ayam, dia mesti raba aku. Yeah. So itu tak khabar. Asal pelik-pelik semua ni. Kau rasa jangan tiru lah. Dia bukan gabar, dia macam dia nampak member tengah stress kan, kena tekan dia mengenai dengan manager, Maisa buat bodoh gitu. Nampak muka dia jangan Bukan, ini gurau Gurauan, kau jangan ambil serius kan. Jom kita tanya soalan yang seterusnya. Seorang. Ya. Benda yang paling kau nama glamour boy tau. Ya dah. Boy, benda yang paling pelik kau pernah buat? Pernah buat? Buat pelik. Bukan buat pelik. Benda yang paling pelik kau pernah buat? Aku pelik Ya. Apa benda pelik? Aku pelik. Banyak benda pelik yang aku buat. Kalau korang nak tahu satu lah benda yang pelik aku nak buat kan. Aku pelik. Cukup. Kadang-kadang aku pelik. Kenapa member aku suka gambar member aku? Aku pelik lah tu. Bukan sikit. Sorry lah. Okay, so itulah soalan dia. Benda yang paling pelik. Tapi benda-benda macam ni korang jangan tiru lah. Dia sekadar gurauan je. Kan kita akan tanya soalan yang kedua. Okay, let's go. Boy, kau nama siapa? Lupa lah, Megak. Ya saya. Kenapa tu? Ada apa? Megak. Okey. Kau pernah bercinta tak, Megak? Pernah. Okay. Awet tu reject macam mana? Paling teruk kau pernah kena reject. Pergi aku mana cerita lah sebab pergi sangat. Kita je. Tak nak lah, malas lah. Aku sedih lah kalau aku cerita nanti. Tak nak biar lah. Kita je, jom. Okay lah, dia cerita dia macam ni. Okay. Macam mana awet tu reject aku ke macam mana? Tak, macam mana dia bagi ayat apa kat kau? Dia reject kau? Oh, dia kata aku ni sebab ada motor je kan. Dia macam pandang rendah lah sebab orang ada motor kan. So dia macam biasalah perempuan kan. Dia mesti nak ada lelaki yang orang kata berkomitmen tinggi, orang kata ada kereta kan. Dia tak nak lah macam ada motor. Sebab kita orang kata macam ibarat macam kita ni tak ada masa depan untuk dia. Jadi sebab motor lah. Sebab motor sebab motor. Dia nampak macam kita ni rempit sangat naik motor. Padahal kita ni kerja balik kerja je. Patutnya tak patut benda ni sebenarnya. Tak patut. Biasanya kereta motor is motor. So kena terima pasangan each other dengan terbaik lah. Kadang-kadang dia kena fikir juga. Memang motor ni lah yang tolong dia. Dia kena fikir juga. Dan banyak-banyak dia ni mak motor juga yang tolong dia, betul? Betul. Betul. Kita tanya soalan yang seterusnya. Kena. Aku suka pada karakter dia. Karakter dia in karakter. Betul tak? Okay. Kau pernah bercinta kan? Pernah. Paling teruk yang aku pernah kena reject. Paling teruk lagi. Paling teruk. Benda apa yang dia sampaikan kau paling teruk? Sebab apa?
Sebab apa? Ha. Dia kata nak laporkan exam. Tapi tiba dia expose awet. Dia expose power lain 10 minit yang lalu. Kau bercerita ke apa? Homo ni. Tak. Dia 23. 23. Ah. Aku tak tahu dia exam Pada apa. sana, kamera sana. Itu pun aku belik kat tu. Sebab exam. Dia kata dia fokus exam. Tapi dia 23. Tiba-tiba 10 minit yang lalu dia post lelaki lain. Jadi kalau korang ada partner tu, fokus-fokus exam tu korang jangan percaya lah. Ya. So, ni pelik sikit. Okay. So, Ya saya. pernah bercinta kan? Pernah je. Reject kau paling teruk lah. Kenapa? Dia tak reject tu. Tapi dia buat apa? Curang belakang. Dia curang. Dengan manager aku sendiri. Kau faham? Sebelum aku datang sini, sebelum aku datang sini, selepas aku datang sini aku balik ke hantar balik Ha? dengan manager tu. Dalam manager tu ada anak. Dia nak salin bulan Okay. puasa tahun 2000 apa? Oh, ni kau curang ni. Ni kau curang. Aduh, Sikit tu. Aku main jangan sini. curang. Aku main sini cari rezeki. Woi, sabar tu. Sakit tu. Aku dah 3,000 lagi nak cukup nak kahwin. Tiga 3,000 gitu kan. lalas motor Alah. jadi. Motor lah. Motor. Macam ni lah. Motor lah jadi asyik. Kalau tengok motor lah jadi asyik. Jangan bunuh diri. Saya akan tanya soalan yang terakhir. So, yang ni soalan yang ketiga. Let's go guys. Enggak. Ya. Janganlah kacau orang nak berumba ni. Soalan yang ketiga enggak. Ya, kenapa tu? Soalan apa tu? Benda yang paling memalukan yang kau pernah buat. Benda paling malu. Apa dia? Memalukan yang kau pernah buat. Memalukan. Okey. Memalukan apa yang aku pernah buat. Aku kencing merata. Lepas tu ada orang tengok. Ada orang tengok aku kencing merata. Kau kecil mengata ada orang tengok. Ya, ada orang tengok. Kat mana tu kau kecil? Dia tempat tu macam sangat, orang kata tak boleh lah. Orang kata macam pokok kat pokok. Tapi ada orang nampak. Ada orang nampak. Betul dia direction tak? Ada reaction. Apa? Dia cakap macam ni kat aku. Oi, kau buat apa kencing? Tak ada aku. So kita pergi tanya Boy. Benda paling memalukan yang kau pernah buat. Benda paling memalukan. Malu lah. Macam ni cerita dia. Masa tu dah ujung-ujung lah, tak tahan nak kencing. Aku salah masuk tandas. Kau salah masuk tandas? Kau masuk tandas apa? Tandas perempuan. Tandas perempuan tu kat mana? Pakai U tu. Tandas tu perempuan tu duduk, perempuan pakai U. Ya. Aku dah ujung-ujung lah. Lepas tu kau layan je lah. Layankan je lah masa tu. Aduh, tapi tak Tapi apalah. aku malu tu. Okay, soalan yang ketiga. So, benda yang paling malu yang kau pernah buat? Ada setakat ni. Mesti ada je. Mesti ada je. Share. Kita-kita je. Kau ngaku je kau. Sempat ada. Yang berapa lagi? Yang berapa? Bukan apa. Bukan. Zaman sekolah. Okay, zaman sekolah. Kenapa tu malu? Betul lah. Masuk kelas, okay? Itu tak hujan. Tak hujan. Tapak kasut aku botak. Licin lah. Okay. Aku jatuh belakang perempuan. Perempuan depan aku. Lepas tu? Aku jatuh terselit dia. Mak aku nak kena aku. Wush. Merah sedut muka aku. Merah. 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 Dah lah perempuan tu anak cikgu. Cikgu. Wush. Kita dah lama masa tu. Masa form 5 masa tu. Masa form 5. Sekarang jangan. Aku Sekarang jangan jatuh lagi. jatuh. Sekarang Tapi aku boleh ingat muka dia. Sekarang 2026 ni bahaya sekarang ni. Bahaya. Benda-benda cepat boleh viral tau. Betul sekali. Kau tengok itulah soalan-soalan mereka. Agak menarik, tapi tak apa. Korang jumpa korang di next content yang akan datang. Jangan lupa subscribe konten dia banyak-banyak. Jumpa lagi korang. Bye.